So UMK mengambil kesempatan ini untuk melancarkan dapur siswa madani di peringkat UMK. Di samping tu, setiap bulan 2 hingga 4 kali lah kita akan sediakan makanan yang dah masak untuk kegunaan, untuk manfaatnya kepada pelajar-pelajar yang kita dah identify lah, pelajar-pelajar asnaf dan pelajar miskin dan pelajar yang memerlukan. Kalau pelajar-pelajar nak makan, sila maklumkan pada telefon. Ya, Mak Cak Nah lah atas kebajikan pelajar, terutamanya pelajar UMK ni.